Okay guys, adakah korang sudah bersedia? Yang mana pada 1 Julai ni korang bakal menikmati perubahan yang agak drastik dengan cukai yang bakal dilaksanakan bermula 1 Julai ini. Cukai SST. Korang dah sedia ke? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Okey, kalau kita dengar perkataan cukai-cukai SST ni, maka keluarlah banyak statement-statement yang mengatakan positif dan negatif. Dan ada pro and cons dari pelbagai pihak termasuk kerajaan sekalipun. Aku tunjuk sedikit statement-statement yang dikeluarkan. Ada segelintir orang dan PMX sendiri ada keluarkan statement berkaitan dengan cukai ini tidak membebankan. Okey, ini beliau berkata, bukan aku. Okey, jom kita tengok sedikit orang kata statement-statement setelah perkara ini dikeluarkan kenyataannya. Jom. So, yang pertama, limau mandarin kurma turut dikecualikan SST mulai 1 Julai. Okey, dan bank beri jaminan khidmat asas untuk rakyat tidak akan dikenakan cukai perkhidmatan. So, jangan risau. Cumanya yang di-highlightkan di sini, di bawah fasa 1 perluasan skop cukai, perkhidmatan yang berkuasa pada 1 Julai, cukai perkhidmatan akan dikenakan hanya kepada perkhidmatan perbankan pembendaharian korporat dan pelaburan terpilih seperti yang dinyatakan dalam lampiran A panduan cukai perkhidmatan mengenai perkhidmatan kewangan, katanya. So, benda-benda yang menjadi rutin kebiasaan, yang dimaklumkan dekat sini, kalangan Bank Ahli Persatuan Perbankan Malaysia memberi jaminan kepada orang ramai bahawa perluasan skop cukai perkhidmatan yang akan datang berkuasa 1 Julai tidak akan menjejaskan perkhidmatan perbankan asas. Yang biasa digunakan oleh orang ramai. So, jangan risaulah, katanya. Yang mana yang kedua, tiga punya, cukai 8% ke atas perkhidmatan kewangan berkaitan berkuasa 1 Julai ABM, dikatakan, kalau tak baca memang akan menjadi kerisauan kepada semua pihak, khususnya kita sebagai pengguna. Dan satu lagi, daripada Malaysia Gazette, bersiap hadapi pelbagai cukai baharu bermula 1 Julai, kata Syahir. Yang mana rakyat Malaysia diminta bersiap sedia menghadapi pelaksanaan pelbagai jenis cukai baharu susulan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bakal berkuasa bermula 1 Julai. Yang mana Timbalan Pengerusi Lajnah Ahwal Konsumer dan Kepenggunaan PAS Pusat Syahir Adnan berkata, langkah tersebut akan memberi kesan langsung kepada semua lapisan rakyat, terutama golongan B40 dan M40. Yang mana Persekutuan Pengilang-Pengilan Malaysia FMM sebelum ini mendakwa hampir 97% barangan kini dikenakan cukai. Peratusan itu menjadikan hampir semua barang dalam pasaran tertakluk kepada SST tanpa mengira kemampuan pengguna. Kini ia telah menjadi malapetaka yang memudaratkan, katanya dalam satu kenyataan hari itu. Malahan orang ramai juga dikejutkan dengan pelaksanaan cukai perkhidmatan baharu sebanyak 8% yang akan dikenakan ke atas perkhidmatan kewangan tertentu bermula tarikh yang sama. Antara perkhidmatan ni aku nak maklumkan pelaburan dan sebagainya. Dan seterusnya, jom kita tengok. Banyak sangat iklan sinar ni Jom banyak ni. Pendekatan sasar mulai jika tidak bebankan rakyat, kata MOF. Lepas tu, hindari cukai atas cukai SST alternatif mampan di era pemulihan, katanya. Lepas tu, gula bertapis atau gula putih kekal tidak dikenakan cukai SST, katanya. PM Max beri jaminan SST tak bebankan M40. Macam mana pula dengan B40? Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan bermula 1 Julai tidak akan membebankan golongan bawahan atau M40. Ada sebut. Perdana Menteri berkata kerajaan akan memberi penjelasan lebih terperinci mengenai pelaksanaan semakan dan pelaksanaan skop SST itu nanti. Kenapa aku cerita pasal benda ni semua? Sebab banyak news ataupun berita berkaitan dengan cukai SST ini bakal dilaksanakan, maka banyaklah orang akan keluarkan statement-statement, konten-konten dan sebagainya. Tapi bagi pihak aku dan bagi pihak aku mewakili rakyat Malaysia, aku galakkan korang sendiri yang sebenarnya lebih tahu menilai adakah perkara ini akan memberi kesan akan memberi kesan kepada kehidupan korang sebenarnya. Maksudnya, korang sendiri sebagai end user, pengguna yang mana di peringkat akhir, yang akan tahu sebenarnya. Bukan kerajaan, bukannya siapa-siapa yang pandai keluarkan statement. Sebab apa? Kalau ikutkan berdasarkan pengalaman kita, hanya rakyat Malaysia
yang mungkin berpendapatan B40 itu ataupun M40 akan menerima tempiasnya. Okay? Sebab mungkin statement di atas itu hanya sekadar untuk menyedapkan sahaja kita semua pada peringkat permulaan berkenaan dengan pengenalan cukai SST ni, tetapi peringkat bawahan tu yang akan lama-lama nanti dia akan lupa, kita juga akan terkena. So sebab itulah aku buat video ini, okay, dengan sedikit orang kata statement-statement yang aku lampirkan ini. At least korang sendirilah sebenarnya yang lebih tahu menilainya. Sebab itu aku galakkan korang sebagai pengguna asal, okay, korang lihat berdasarkan orang kata bulan ini, kita tengok pula bulan depan 1 Julai, tengok barang tu betul ke tak kena dengan cukai. Barang ni betul tak ni? Perkhidmatan ni betul tak apa yang diwawarkan? Siasat, beritahu admin, tulis komen, insya-Allah kita viralkan. Kata macam ni. Ni menipu je banyak. Okey? Itu saja. Apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.